feet agak luas juga sebenarnya. Kalau nak dibandingkan rumah yang 200 lebih harga dia dekat area KL, korang dapat yang 2 bilik 1 tandas saja. Tapi yang ini ada 3 bilik 2 bilik air, harga tak sampai 200,000 pun. Okay. Dan kita akan renovate rumah ni, insyaAllah kita akan bagi cantik lagi. Kita akan pasang plaster ceiling lah. Ni bilik master ke? Dia ada lampu, tapi lampu ni pun dah tak boleh buka. Sebab korang tengoklah DB dia pun tinggal wayar sahaja. Sebab rumah ni memang dah lama, lebih 10 tahun rasanya. Lebih 10 tahun dah ditinggalkan dan jadi tempat orang repair motor, jadi tempat orang conteng-conteng. So nantikan kita akan buat video untuk renovation rumah di Kajang. Siapa yang berminat nak beli after renovation, korang boleh tengok video progress. So siapa owner-owner yang ada masalah rumah tinggal, rumah busuk yang tak boleh nak jual tapi urgent nak pakai duit, boleh contact saya, call saja nombor di bio saya, okay? Jangan lupa beli rumah dengan saya, Izzy Rika.